Saya kata blosper kan. Ya, saya kata blosper macam biasa lah kan. Ini Ahad. Dan puas ni. Apa ni? Ada apa? Bukan. Nampak macam what? Ha? No. What? Ay, bila boleh jadi? What? Oh, ini dah lain macam. Ini trailer dia. Oh my god, this way. Apa dia jadi? Tapi, yalah, intro dululah. Okay, dah habis intro kan? So, yelah. Blosper ni dah banyak update. Aku tak tahu. Tapi, kau tengok upgrade je. Update dia memang besar weh. Dan aku dapat trofi. Mana trofi aku? Meteor. The glass inside of the meteor that hit all blosper. It's only special item to remember the glass item of blosper and belongs to Muaz. Aku rasa Muaz dapat trofi ni dah banyak lah kira ni. Tapi share tak apa. Yalah kita explore satu blosper. Nak? Sebab blosper map ni aku explore sekejap. Tapi dia punya map dia besar. Si ada bus tu kat situ. Dia ada bus. Tapi aku tak tahulah bus datang. Si ada public transport macam skuter. Agak weh lah. Itu siapa? Weh. Semua terkejut weh. Boleh kata. Kau nak pergi kat Lake View. Kawan aku tak join lagi ke weh. Weh kawan aku join. Dia mengali jet weh. Dia memang gila-gila tak sabar weh. Jangan cakap weh. Aku nak. Mana? Tak. Dia tak ada map. Oh ni. Weh. Ada ni lah. Eventual move slower in this area. Apa ni? Oh, dah ada limit zone tu bawah. Tapi aku tak tahu pula besar ni pula. Ni lah. Aku nak town dah. Aku dah ada town dah. Tapi besar tu. Kau tak bayangkan ke? Yo. Nak pergi kat Lake View. Blosper town. Peak Mountain. Nak pergi Peak Mountain sebab nak tengok. Oh my goodness. It's so beautiful. Oh my goodness. Aku dah tengah berpusing. Aku nak tahu Lake View. Ada Lake View sunset. Oh my god. Air tingginya. Tu rumah aku. Wow. Aku ikut jalan. Tapi masalahnya ni memang cantik tu. Tak aku ikat. Ya, boleh-boleh kelang. Oh, tiba-tiba air sekelip mata. Udah macam ten. Mana Lake View? Blosper Dam. Oh ni. Big Mountain. Tapi aku nak tahu Lake View. Lake View kat mana Lake View? Sebab map ni terlalu besar weh. Oh my goodness. Ini camera ni memeh. Kat weh. Memeh. Oh ni memeh. Aduh. Memeh. Gitu. Kalau aku cakap bahasa Blosper memeh. Tahu dah. Mod both for free. Here. Have a nice day. Mana bus ni? Oh my god, nak tahu.
Sabar ya Mak. Sabar ya. Mak. Okay, leave view. Kena bayar duit. Kau tak payah bayar. Lagi. Weh, dekat sini lah. Leave view Mak. Jauh gila. Alah. Nanti kita aku habis. Oh, ni blok CSV nak tengok. Aduh. Handset point. Oh, tepi pantai. Pergi balik lah dekat Riveris. Hah? Hantu ke? Kau nyata aku. Spawn piece skuter kan. Oh my goodness. Oh, tu rumah aku. Cepat. Feel. Oh. Kenapa ni? Tak ada orang. Wah, ni pun. Oh, baru load. Saya dah load. Aku nak letak apa? Sekejap, aku ada macam something nak ni. Cool. Okay. Jom kita explore lagi guys. Aku tak cukup explore tu. Jom kita tahu tak? Aku tak explore. Katanya ada sekolah lah. Tapi sekolah tu akan datang lah. Dia macam tengah buat. Gitu. Aku rasa Riverside dengan town dekat je. Kan. Riverside yang paling dekat dengan town. Tapi manalah pening puzzle tu. Tapi yelah belum sepuluh nak buat besar tu. Kalau daripada orang nak daripada siapa lagi. Cantik je. Ada animals je. Dia kata ada animals tadi kan. Semut tu. Weh. Oh, ni station bilang. Ada sausage. Give me that. Oh tak ni kena pagi. Mahalnya. Aku tak nak
Gila. Aduh, isi minyak jap. Warga Mu'an ni ya. Mu'an. Aku berasal dari Bukivu. Tapi pindah ke Bloxburg. Faham lah. Aku pindah ke Bloxburg. Lestopia tu mak tua aku. Aku katakan Berry Avenue kan. Tapi Berry Avenue dah kosong. So aku pindah. Last ni aku pindah dekat Bloxburg. Lepas tu. Yalah, happy lah. Happy. Oh, ni furniture. Furniture. Dia tak tukar apa-apa. Barang sama je. Iya, tak ada. Betul. Ui. Semua happy. Kuyo apa ni? Mati. Oh, ni BS ni. Biar mana? Ini murah. Cuba pergi. Aku nak cakap dengan Tom. Tom, apa terjadi Tom? Dah banyak bertugas Tom main lagi. Tu orang mana sekolah? Sekolah teknik. Kita pergi sekolah tu. Ini ialah sekolah yang paling tulan terbesar. Wah ni, AT Construction Zone opening for 2023. Tak ada 5 tu. Kita kena pergi ke town hall. Cakap dengan Tom. Tom. Hello Tom. Dah lama tak jumpa. Macam bau lagi. Itu apa tu? Oh, ada penjualan kat situ. Tak pernah nampak penjualan. Sebab aku kan terlalu tak sempat tengok event. Tapi bila aku sempat tengok event ni dapat topi. Tom. Tom. Ni mek kecil. Ni sebelum. Ni ambil dulu. Ada rumah, ada stesen minyak. Tapi sekarang dah bertukaran. Mana Tom? Tom hilang. Nak cakap dengan Tom. Tom. Aku rasa dekat stesen ni. Lupa aku nak parking. Dekat depan stesen bas. Apalah aku ni. Aku nak nampak muka orang ni. Orang ni merchant. Boomer. Buy one, free one. Buy one, get no fish. Oh, ni bau lah. Dah lama. Wow! Bakal lah. Ada tempat berlagi. Aku nak drive. Ni pun ada parking. Aku tak ada parking. Order fast je. Hello sir, this is order. Salah. Ni Sunset Point. Ni highway. Memang best. Dan aku rasa sampai di sini saja video kami untuk
cuba untuk explore satu map dengan tu. Dan Assalamualaikum. Bye-bye.